adakah keberkatan belajar dalam internet? Pada ngaji terasa lah, ngaji rumah ni. Lepas tu, ilmu yang belajar itu bolehkah kita amal oleh ilmu tu? Dan bagaimana cara? Untuk nak beri, ada berkat dalam belajar dalam internet. Ya masalah menututi ilmu dari innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu tu dengan ta'allum, dengan belajar. Dengan berguru. Ya ada gak hawasa duk siksa sore dah tu. Malam yakul lahu syekhun fasyaitanu syekhuh. Barang siapa tidak ada baginya guru, maka setan tu guru ya. Dia ada gak dah yang ngaji ke dunia tinggi, ngaji ke sama tinggi. Padahal keadaan itu yang siksa agama dengan dia. Dengan siksa diri. Moga ya ada cukup lah ni ada nak buat. Hadis ke apa, dia terjemah ke apa kepada. Payah kepada kecil agama. Tu dah. Nabi ayat dan ditimba ke zaman hal gitu. Nah dah. Apabila ia fatwa, ia sesak, ia menyesal ke. Dalun mudilun. Banyaklah ni ada ngajar YouTube lah ni. Kita belajar dalam internet. Terus belajar dalam terosak le gapo ni. Terus ia dah sama lah kita ngaji bahasa talaki ni, bahasa guru ni. Nak belajar tu mesti kena berguru. Ngajar bahasa sore lah gitu. Setel tu kita. Pasal susah di ngaji ke agama, ada ngaji sikit-sikit je. Lepas tu duk ngajar agama. Pergi ngaji 4 tahun. Klik ngajar agama. Orang dah ngaji pondok sore 10 nak pergi kok ngajar. Ngajar kalau tu orang dah menyalahi dengan orang, tak apa. Pergi kadang-kadang kita ni dah. Mana? Fatwa di sama contoh. Dah ngajar susuk ni. Jawab je soalan susuk. Pak ni dah syak dah. Masalah kita belajar dengan melalui internet, melalui terosak gapo ni. Tak ada gapo lah dapat ilmu juga. Tapi nak berkat ia kena talaki. Kena guru dan berkat. Kalau tak ada guru dah, kalau tak ada talaki. Yang ngaji nak berkat mana, ia kena talaki, kena ngaji dengan guru dah, tak apa kena sebenarnya. Supaya kita nak amal ilmu dah, nak terima amal gapo tu. Misalnya kalau ada satu guru dia duit amal suruh terima gapo tu. Kena pergi pondok ya no, terima amal gapo nak amal tu. Pasal terima oleh terosak baik tu boleh. Tapi tak sama kita pergi mak ya no. Apa? Kita ngaji oleh terosak ni boleh, tapi tak sama kita ngaji tempat hak kita ngajar no. Ya lain tu. Lepas tu nak hasil keberkatan kat dalam belajar, kena duduk dia di ngaji sungguh. Kita ngaji cara telinga kat, kalau kita ngajar kat, kita ambil terosak buka apa, ada ngaji sungguh. Atau kalau kita ngaji telinga, kalau kita ngaji kita kat, ambil kita terosak buka, lepas tu buka kita ngaji tu terosak. Apa? Boleh model yang ada yang sama hari, ada yang ngajar terosak banyak, dengan ngaji terosak. Kalau kita jumpa, dia duduk ngaji kat tu. Jumpa seorang, dia duduk ngaji kat, dia duduk ngaji. Jadi kalau nak hasil keberkatan dalam menututi ilmu hak cara melalui internet terosak apa tu kan. Tu. Pasal pula Junisa tengok molek lu hak kita kita nak ngaji tu. Hak tu ngajar terosak lah YouTube apa tu. Kita nak tahu mana tu hak mau hak ahli sunnah kah, hak bukan ahli sunnah. Ada ayah ni. Kalau punya anti sifat pula akidah Asy'ariyah Maturidiyah ada saja. Kalau punya tahu hadat tahara saja. Kalau anti makhluk ya saja. Kalau anti makhluk. Murid kau soli usalli ni mungkin. Orang dia buat masyak hak dosa tu nak atas apa? Dia gadah orang bilang usalli, gadah dengan baca kunut, gadah baca bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Imam Syafi'i ni orang salafus soleh, orang durkat dengan Nabi. Hukum kata sunat baca wajib baca bismillah satu ayat Al-Fatihah Imam Syafi'i. We kena kelah hari tiap mana? Imam Syafi'i ni tahun dia wafat mati tahun 204 Hijrah tu, 204 tu. Tahun tu Imam Muslim baru anak tu. Imam Bukhari, Imam Muslim tu mazhab Syafi'i. Kebanyakan ulama hadis banyakkan mazhab Syafi'i. Walaupun dia ayat hadis, dia kaya tak hadis, tapi dari segi masalah mazhab fiqh, dia pegang mazhab mana-mana dalam 4 mazhab ni. Tapi kebanyakan ulama hadis Syafi'i. Tu ni mazhab Syafi'i molek sungguh. Imam Syafi'i baca kunut apa mati? Tak usah baca kunut tak salah. Dia dah anti hari. Ni batal hari. Kalau harus salli. Benda tak lah no benda khilafiyah gitu. Benda maksiat terus ijma ulama tak ada khilaf ke apa tu, tak ada menyerah kata ke apa. Kalau kau salli kalau ada tu ternyata berat. Jadi ngaji dalam internet dalam terosak ni aku tu lah. Kalau kita nak bidi hasil keberkatan ilmu tu, kita kena hadap dia di satu tempat ambil terosak buka apa hadap ngaji tu. Tak ada linga kah, tak ada kitab kah, daripada ngaji kat Yahon. Banyak dia model itu dia mata, dia ngaji kat. Lebih baik kita baca kitab hanya dia main barat tu. Ada yang suka nak ngaji kat tu.